Ada 5 lagi kita berbual minggu depan, insya-Allah. Kita masuk dalam kitab Furu' Masail jilid pertama, minggu pertama. Kita minggu ke-3 dan ke-4 kita baca jilid kedua, masalah jual beli. Kita masuk jilid pertama ni baru muka surat 79. Kita bicara tentang semaya. Su'ila radhanhu. Syekh Daud Petani dia buat soalan, kemudian dia jawab. Dia buat soalan, lepas tu dia jawab sendiri. Untuk apa? Untuk kefahaman kita orang-orang yang bermazhab Syafi'i, supaya fahamlah, walaupun dia kitab Jawi, tapi Syekh Daud Petani dia rujuk kepada kitab-kitab yang besar, dia masukkan dalam jawapan dia supaya kita tak kena cari dah. Dan tak kena bersusah payahlah untuk jawapan ni. Maka dia memudahkan kita. Kerana kalau kita jawab sendiri mungkin ada kesalahan, tapi kerana dia ni alim alamah, sehingga kan Nusantara kita kenal belaka dia Syekh Daud Al-Fatani. Lepas orang Mekah pun iktiraf dia punya keilmuan dia. Dia kata apa sini? Okey, semaya berdiri ia pada tempat yang suci, kemudian ia sujud pada tempat yang ada padanya tempat tu muntanajis, yang kena najis. Tak yakin, tiada yakin akan sucinya, maka adakah batal pada ketika itu atau tiada satu masalah. Seorang ni dia semaya, dia duduk diri, diam pada tempat yang suci. Dia duduk tempat suci mana? Sebab kita semaya, dia kena apa? Suci pakaian, suci diri, taharah. Kecil berak kena basuh cuci molek. Kemudiannya apa? Pakaian kita tidak ada najis. Kemudiannya kata tempat semayang kita, 2 tapak kaki kita yang berjejak ni tadi kena suci, tidak ada najis. Walaupun sejadah sebidang sejadah, maka tempat kita jejak ni tadi kena suci. Walaupun tepi sejadah tu ada tahi air, tahi kucing, tak apa, sebab kita nakkan tempat kita, tapak kaki kita sahaja. Tapi dalam masalah ni dia kata apa? Kemudian ia sujud pada tempat ada padanya muntan najis. Tak ada najis. Najis tak nampak, tapi ada kena najis. Mana? Iaitu najis hukmi. Najis yang tak nampak dilihat oleh mata. Bila tak nampak dilihat oleh mata, maka kita sium. Nak tahu kata najis, dia ada 3 alamat. 1, warna. Warna dia ada tak? Cahaya, rupa dia. Kemudiannya dia ada apa? Bau. Bau tai kucing. Lepas tu ada rasa. Najis, rasa dia apa? Dulu kecil-kecil biasa makan tahi sendiri. Ada dulu kecil teriak, air kecil piu masuk mulut. Sama ada masin ataupun pahit. Najis ni masin dan pahit. Darah, darah manis weh. Darah manis deh. Walidnya, bila selain daripada darah, dia pahit dan masin. Itu najis. Kemudiannya dia tak tahu sini, tak ada yakin kata tak yakin kata ada najis, tak nak najis kedak ni. Tak kucing. Tak kucing najis. Kemudian kata, maka adakah batal pada ketika tu, ketika dia sujud tadi tu? Batal ketika tu atau tiada tak apa, dimaafkan ke pasal dia sujud tadi? Dia rasa sejadah dia cuci dah. Mari nampak sejadah duk lipat ambil betul. Sejadah sujud. Masjidnya balas masjid punya sejadah. Lepas tu kita ambil, kita pun petang diri sembahyang. Main sujud. Ya. Cing. Tengok tak ada. Maka di sini nak kata baik no. Adakah ketika tu batal selalu dah pasal tempur dengan najis dahi dia ni tadi. Lepas tu bila batal, habislah lah. Ke dia ni boleh buat lagu mana? Buat benda lain. Atau difarakkan antara adalah tempat itu luas atau sempit. Tempat ni dia luas, maka kalau olah najis ni,
Tak nampak ni. Lepas tu, lagu mana? Najis ni duduk tengah. Ada? Kita sujud. Sujud di tengah lah, tengah sejadah. Kita sujud sini, kita bau. Najis duduk sini. Pasal apa? Dia orang dah tak yakin. Kalau yakin, cegak dah. Dia orang tengah-tengah. Duduk sini dah. Batal lah. Ini dah, dia sejak. Ada tepi ni. Tu orang cerdik. Orang panggil dia helah boleh. Bukan sini ni. Sujud. Najis lah sini ni. Apa lagu mana boleh tak lagu tu? Maka dia jawabnya dengan bahawasanya difarakkan, dibezakan pada barang yang jikalau ada tempat tu sempit. Kalau sempit, jadah leluh je. Seperti saja bejuk dah. Lepas tu, bau najis. Lepas tu nak lari. Najis plastik ni. Tangan kita duduk situ dah. Mana nak lari lagi? Tak boleh lari dah. Maka batallah semayangnya. Tak sah lah semayang dia tu tadi. Sebab dia menyentuh najis. Situ. Kemudian yang kata, wajib dibasuh lah. Kalau lah dia halus, kita basuh lalu lah. Pasal kita tahu dah najis. Najis ni tadi bila kita dapat tahu kata najis, kita banyak-banyak basuh. Supaya di balasan ni lah. Nampak ada tek cicak. Kita nampak tek cicak. Buat kamera. Tak boleh, haram. Maka kita kena ambil tisu apa, kita kesat-kesat. Walaupun tak basuh, tak apa, dia tak cicak je. Umum berluar. Ni kita lepas. Tak apa, tadi dia macam tak boleh. Kita nampak kita dulu. Dia taklifkan kepada kita. Orang lain tu suku. Maka kita kena ambil cara sini. Maka sini dia kata wajib dibasuh lah. Takut nanti anak kita pula ambil sejadah tu semayang. Ataupun isteri kita ambil sejadah tu semayang. Dia pula dah jadi batal semayang dia pasal kena najis. Gitu. Dan jika luas sunat, jika luas tempat tu besar, tak apalah sunat dibasuh. Tak basuh pun tak apa lagi. Boleh tanggung kata tak kena pada najis. Habis itu. Ni kalau masalah najis. Kalau masalah ulat, kita tengah semayang, ulat tu lepas, nak sejuk dah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Tahu dah. Lari pak kain lah. Kacau nak mati buat apa ya? Itu orang bagi tak cerdik. Kau bodoh tak cerdik. Su'ila radhahu daripada anjing yang tiada memberi manfaat padanya pada seorang dan pada ketika dan tiada menggigit orang. Anjing ni apa? Dia ni kita pelihara. Ataupun anjing luar mari dia dekat rumah kita lapar. Dia ni tak gigit orang. Pas kita pun tak ada ambil manfaat daripada dia. Boleh ambil manfaat daripada anjing? Boleh. Manfaat apa? Manfaat untuk memelihara kebun kita, memelihara harta rumah kita. Kita punya pintu rumah kita buat dengan mak. Contoh kata. Lepas tu takut orang nakal, orang cabut pintu kita, pergi anjing, jaga. Kebun kita, kebun apa? Kebun buah taman, kebun kelapa sawit, kebun getah. Getah satu pohon tubik sampai sekilo. Saya, lepas tu takut orang curi, skrap dan sebagainya. Lepaskan anjing. Anjing ni ada manfaat, tak apa. Adapun anjing yang tak ada manfaat apa, kita bawa masuklah rumah. Rumah kita tak dimasuki malaikat. Rumah ni tadi dilaknat oleh Allah SWT dan malaikat. Kemudian yang kata nak pergi anjing. Pergi anjing dengan tidak ada hajat, tak boleh. Kita nak pegang anjing hak molek-molek hak harga ribu-ribu. Kita perlu. Lepas tu kita nak apa? Tangan kawan kering. Bulu anjing pun kering, kita pergi. Tak boleh, haram. Dalam Islam tak dibenarkan. Kemudian dia kata masalah anjing ni tadi, dia tak gigit orang. Adakah harus dibunuh? Boleh kita nampak gerai nampak anjing ni. Ambil kayu katok, boom, mati. Tak boleh tengok anjing. Kalau tuan-tuan nak tahu, selepas daripada getak ni, jembatan ni anjing tak biasa masuk sini. Ada anjing orang ni lah, tapi dia tak lepas. Anjing kalau masuk sini, mati. Anjing masuk sini mati. Orang sini tak boleh tengok anjing.
Dan demikian lagi juga pada tikus di rumah. Tikus banyak. Tapi dia ikan kering dia lalu di sia-sia, dia berat. Tak makan. Kupuk. Dia sia-sia je. Ataupun dia lalu, dia main keluarga dia je, anak cucu dia. Dia cari lubang, tubik pergi tubik luar, dia tupai rumah kita. Dia tak ada buat khianat. Boleh tak kita nak racun dia? Nak beri dia mapuh tu? Atau tiada boleh? Maka dia jawabnya harus diracunnya apabila tiada jalan untuk membunuh melainkan dengan diracun. Boleh kita racun. Kita nak bunuh ni tadi, walaupun dia tak menggigit, tak apa, tapi dengan cara mana boleh diracun. Dan tiada harus, ni masalah tikus, masalah anjing, dan tiada harus pada anjing yang tiada menggigit. Kalau anjing tak gigit orang, kita nak bunuh dia tak boleh. Tikus dia makruf ataupun dikenal ramai bahawa kata tikus ni binatang yang dipanggil perosak. Dia merosakkan. Yang tak dia ni kau ada ni dalam rumah kita ni. Tikus ni tak ada makan padi, tak makan beras, tak makan ikan kering. Almari pun dia tak tebuk. Ni seko ni pelik lain Maka nadir ni orang panggil benda nadir kal maqdum. Benda yang kadang-kadang terjarang-jarang berlaku, dia dalam fiqh kata seolah-olah dia tak ada. Maka umumlah kita pukul binatang tikus ni dia perosak, maka dihukumkan boleh bunuh. Supalah ular, kala, jengking dan sebagainya. Kemudian katanya, kalau tak gigit bersalahan, jika menggigit harus pula. So lagi. Su'ila ridhanhu daripada hukum darah yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan daripada darah. Darah yang dimaafkan. Darah yang tak dimaafkan lagu mana? Darah anjing dan babi. Walaupun sedikit tak dimaafkan. Adapun darah yang dimaafkan, maka darah binatang, darah manusia, ini dia orang panggil dimaafkan. Apakah dia kalau darah yang dimaafkan ni tadi kadar sedikit dia? Adakah dikadarkan had dia dengan dirham? Duit dirham kecil yang satu kan? Dinar ni duit emas, dirham duit perak. Halus satu kan? Maka kita letak. Darah dia ada, maka kita letak. Sama besar. Yang sama besar ni najis pun. Halus dia tak najis. Tengok dinilai dengan daun ataupun dengan duit dirham ni tadi kau. Atau dinar duit emas. Atau tapak tangan. Nak kira susah tapak tangan. Kau ada. Atau pada uruf pandangan orang ramai. Pandangan orang ramai ni kita berbeza. Kalau kita ni tepat orang pakai cemar belaka. Orang tak ambil padu, tak ambil hairau tentang kebersihan. Maka orang cemar kotor-kotor belaka dah. Cara besar satu darah bah. Alah sikit kan. Pasal pakat kata gitu. Terus kita ambil darah ni kita pergi bandar. Di tempat maju-maju. Ni besar geli takut. Gemar. Orang yang bersih. Orang yang cemar-cemar ni, orang yang pengotor ni, dia nampak benda tu tak apa. Tapi bagi orang bersih, sikit pun tak boleh. Gitu dah. Jadi ada nak kira dari segi uruf. Uruf ni bukan seluruh tempat semua serupa. Tempat-tempat tak serupa. Maka dia jawab bermula darah yang ajnabi. Yang biasa-biasa orang biasa ni tadi yang mengena akan dia yang lain daripada anjing, dimaafkan sedikit daripada sedikit pada uruf, pada pandangan orang ramai. Maka tiada ditakdirkan pada mazhab dengan tapak tangan. Tak ada ambil buah buat sini. Kalau orang tanya, setengah-setengah orang ada tanya, maka kita jawab, bukan dalam mazhab tak boleh sampai orang tapak tangan besar, tapak tangan aja. Tak ada. Dan tiada dengan qadar dirham dan dinar. Kita tak boleh timbang di situ. Tapi ulama-ulama dalam kitab Jawi setengah-setengahnya ditimbang dengan besar butir jagung. Ada juga kecil jagung Jangan
besar pada tu. Sikit tara tu tak apa lagi. Darah. Aku sembahyang saat ni sembahyang menggoreng. Tengok besar. Besar. Hello, besar. Oh, jago. Tak. Sah apa ya? Sah. Lepas tu nampak dah, basuh lah. Cuba saat ni, dia kena basuh lah. Tak apa, main show pula. Tak boleh dah lah. Kita nampak lah, kita kena basuh. Najis ni, dia tak boleh dekat dengan kita. Zulumat, orang panggil. Pakaian yang tak ada halal ataupun ada syubhat sahaja pun dah jadi sembahyang kita tak diterima oleh Allah. Apatah lagi sembahyang yang kita menggunakan pakaian yang bernajis. Ada? Ada apa-apa nak tanya pada tak itu? Maaf Allah. Bosan. Ada apa nak tanya? Semua daripada Indonesia, daripada Malaysia. Ada nak tanya apa-apa? Soalan. Tanyalah. Ada. Ada, kita nak tutup. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah.